Betul ke orang yang ada masalah buah pinggang tak boleh minum air mineral? Sebenarnya pesakit buah pinggang boleh je minum air apa-apa, mineral ke, air suling ke, air biasa ke, air penapis di rumah ke, ataupun air apa-apa saja mereka boleh minum. Kan tetapi ada setengah minuman seperti air karbonat, air yang bergula, mereka kena pastikan pengawalan kena terhad. Sebab kita tahu kebanyakan pesakit kita yang mengalami masalah buah pinggang juga mengalami masalah kecil manis, dan kita tahu bila kita minum air bikarbonat ataupun air manis, gula dia akan mencanak. Betul ke bekam boleh sembuhkan masalah buah pinggang? Tidak, bekam adalah salah satu rawatan alternatif dan dia tidak akan mengubati penyakit buah pinggang sekalipun. So di mana kalau kita lihat kebanyakan orang memilih bekam adalah untuk sebagai kesihatan suplemen sahaja, di mana orang melegakan kesakitan dan sebagainya. Ada orang berpendapat menggunakan bekam ini adalah salah satu untuk mengeluarkan toksin. Ya, betul, tetapi adalah sedikit sahaja berbanding dengan dialisis dan fungsi buah pinggang itu sendiri. Betul ke garam Celtic atau garam bukit bagus untuk buah pinggang? Tak, kerana setiap garam bila kita panggil dia garam, dia tetap adalah natrium ataupun sodium. Dia tetap garam yang akan masuk dalam badan. Tidak kisahlah garam dapur, garam bukit, garam laut ke, apa-apa jenis garam, dia tetap garam. Dan garam apabila masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan water retention ataupun retensi water ataupun air dalam badan, dan dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dalam badan kita. Betul ke bermain telefon di waktu malam boleh menyebabkan buah pinggang rosak? Tidak. Secara amnya, seseorang yang tidur tidak cukup pada waktu malam, dia akan menyebabkan tekanan darah mereka tidak stabil. Tekanan darah yang tidak stabil ni semestinya akan mengganggu kesihatan buah pinggang, di mana seseorang yang mengalami hipertensi ataupun hypertension yang sangat lama atau kekal akan membolehkan kerosakan buah pinggang secara permanen. Betul ke jus tonik semula jadi macam jus pegaga ataupun jus halia boleh sembuhkan masalah buah pinggang sampai tak payah dialisis? Betul ke? Salah itu. Bila kita dengar ada jus ajaib yang boleh merawat berbagai penyakit dengan satu jus, itu adalah satu fakta yang salah. Kalau kita lihat dari segi perubatan pun, kita ada ubat demam, ubat sesama, untuk sakit perut, macam-macam jenis ubat, dan setiap ubat ada fungsi dia masing-masing. Kita tak ada satu ubat ajaib ataupun makanan ajaib yang boleh mengubah, memberi kesihatan yang lebih baik kepada buah pinggang. Yang paling penting adalah kita kena pastikan apa penyakit yang kita ada, kecil manis, darah tinggi. Kita perlu kawal masalah-masalah ni supaya tekanan darah kita terkawal, gula kita terkawal, fungsi buah pinggang akan terkawal. Betul ke sebenarnya untuk masalah buah pinggang gagal ada rawatan, tapi doktor-doktor sedunia ni sorok sebab nak kaut untung? Betul ke? Wah, itu tidak benar. Itu macam salah satu fitnah lah untuk kami. Bagi kami menyediakan satu platform untuk pesakit, bukan saja sebagai dialisis untuk rawatan pesakit-pesakit buah pinggang ini. Bahkan doktor akan bercerita tentang transplant, dan di mana kita tahu transplant ini adalah accessible. Di Malaysia ni memang ada rawatan tersebut, cuma kita perlukan pesakit dan ahli keluarga datang ke depan untuk kita menjelaskan apa yang sepatut kita lakukan, bagaimana kita boleh membantu pesakit untuk mendapat rawatan transplant, dan seterusnya pesakit boleh mengubah hidup dia seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Wan Zuhaikal Hafiz bin Wan Zulkifli. Saya adalah pakar perunding nefrologi anda, iaitu pakar buah pinggang anda di Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.